Semalam kita tengok ada percikan air dekat sini. Tu kesan air tu. So, apa kita buat hari ni ialah untuk menyekat air yang daripada roof atas tu, yang kita letak another zinc. Tu, kita letak another sheet. So, air tu takkan menitis kat sini. Dia akan flow ke bawah sana. Hopefully, benda ni akan berjalan lah. Dan tak ada lagi air menitis jatuh ke bawah sini. Okay. So we solve that problem. Dan kita akan letak dinding seterusnya supaya dia fully covered. Dan kalau nak jemuran kain pun tak adalah terasa orang menengok. Okay. Bye. Assalamualaikum.